Iyo kan niyak lah kau etek kadai. Aduh. Iyo kan niyak lah kau. Oi ikan oi capek lah kadang yuang dak tantuang hari karai mo dan dak bapiti mak oi. Kok sawah salawe-lawe metu memandang tapi hijau kulo dulu kok karambi ampe beratuan 67 batang dak adonan mudo. Yo lasan sayo nasi datu lantas solo. Siatu. Niak tu ha. Kau pi. Ang apa kau gini kau? Cuy. Dia cuy itu kau lagi kan niak lah ang yu. Ang oi, dia bagi makan ikan. Atu. Oh, atu. Nih, atu. Kau rupanya Mirna Asokawati. Bila Mirna tiba kini? Sabantaku tuh alan satu nama bantai tadi gini mah. Silakan untuk Mirna, ini mau ikut sampai atuk Oh, Mirna. tuh. Kabar-kabar juga sama tuh kasado kok matu. Iyo, atuk lantak solo. Iko kerambi yang kadang orang banyak. Aku siapa punya kok tuh? Atuk na punjo sado wala kerambi ko atuk na punjo Mirna sawah-sawah lawe atuk. Bukan naik lo ha. Itu yang Indah. terbaru-baru kadang kan tuh. Satu lah operasi plastik dong. Oh indah, nah itu yang kau dipersembahkan untuk Mirna di dunia. Itu Aku kami mau usaha waktu di situ kok. Sawah lawe, kambing banyak, ikan banyak. Al itu. di samping sawah lawe kerambi banyak atuk mata anak ikan Mirna. Ada tujuh Mirna ikan. Enggak dondi. Awin Awi Mirna. rasunya. Ah guno kerambiku ku nak ada ke diambil aku tuh. Siapa nak ambil Mirna? Nak ada baru tuh. Kau cakap baru. Gagah kau dia dekal buncok kau terlonsong Pak Deden mah Enggak Mirna. mana tahu tuh masih bisa memanjat karambie gitu tuh. Terlonsong mana kau? Hei, Siapa tuh? siapa tu? Siapa? Siapa kau tu? Etek gada itu. Oi, Tek, kasih kau lah Tek, kasih kau Tek. Iya. Tak tahu kau senyum. Siapa? Tek Kadai dia penyanyi tu mah. Dia Bukannya muak. Tek Kabel itu yang kecil orang di kabarnya di grup-grup orang rantau. Nah, Tek Kabel itu nampak hutang gini tuh. Di kau, apalagi kini sedap dengan dia laki. Di kau kan tak je lakinya le tu. Oh, ni Alam melarik pak hutang gini ya dulu ayah kayu gini lah bantu-bantu tuh. Jok sabantar ada kau balik susu anak lah ada kau ke. Sekolah anak lah ke. Kan tu anak ada kau tu pitih. Dia salah nak bayi ada kau kini mungkin dengan pitih mana kau. Dia jangan kecil kalau dia pulang rantau tuh kecil sana dia nak 2 bulan di situ tuh dia nak 2 pitih le do gitu ah. Ya, muak Itu yang tiba nah tuh alah. Iyo kan niak lah kau etek kadai. Aduh. Iyo kan niak lah kau. Ni sekolah ni. Aduh. Kama tu. Kan niak lah kau sekarang ni mah. Iyo tu. Sekolah luar sikwa. Ikut ke Kau bawah. main Yesus tu malih. Kau macam apa? Nak kacau pasal bagus. Mahal babali tu Tak nah. ada kau tu etek. Aduh, je. Tuh. Saya tolong dia tu. Kau mengah kau. Kau hutang kau cek lain. Dan aduh, kamu. Kau mengah kau. Banyak ikan atuk matu. Oh, tak ada kau puji-puji dia tujuan kau sekena kemari kah? Kau berhutang jalan pitih kau minta karambi kau. Aja. Satu lah kau menyalik. Atuk. Jando. Banyak ikan atuk ya tu. Kau masau nanti dia kau. Sawah atuk kata. Kau satu alahnya, satu lawe leh mata memandang kerambi amak dan kerambi apak dan siku mata kau. Onde, you lawe. Kau siapa? Ay, Mirna! Sama kau Mirna deh. Jadi cincin kau Mirna. Tek mah dia dari bila tek tiba tek? Nggak ada deh Mirna. Kau etek mencari atuk. Cari tuh tek. Namanya tuh pai main-main saya Mirna. Main-main. Lancak Mirna kini ya. Itu puji-puji ada maksud enggak tek? Patangku Mirna kalau nggak salah dia teh pulang dari Jawa ya.
Enggak, teh lah 2 bulan wak di siko teh. Oh, 2 bulan. Ancak aku Mirna ya. Ancak baju Mirna mah. Biasa sebenarnya teh. Maksudnya teh muji-muji kau ha. Indah. Kau mau ngantek tu? Ada apa ke Mirna? Apa tu? Oh, kan etek gini kok kan istilahnya bulan puasa. Tak karambi Pak. Itu nak Mirna. Oh, jadi etek apa ka Bali pabukuan. Jadi nak oli bisa etek pakai beti Mirna santalu Mirna. Yo kiranya. Berjanji siap lebaran. Siap lebaran etek kada adu piti lah. Siap lebaran, kerambi siap dah lebaran. tu. Atuk. Kamari tadi apa minta kerajo katuk nak? Iya. Kami siapa minta kerajo katuk mengatek menyalang kami tado kami nak adu pitih le madek teh. Tolong lah Mirna. Tidak ada pitih kami do teh ah. Piti Mirna. Nak ada pitih do mengatek rasa-rasa pitih dompet kami. Dah ibu Mirna jete dah Mirna. Hai Tek, tak kenal dia setiap kau kemari kau pasti mengaduh Den, mengaduh kawan Den. Nak patang kau bayi le doh. Nak kini kau solang cik lai. Kau solang kaden, solang kasih Mirna. Den nama. Atuk padang. Gunanya kau puji-puji Den Tek. Tak apa guna kau puji-puji Den Tek. Lama kami bertamu ke tempat atuk mah. Dapat dek kau tu ah. Mirna. Muak kau ni menceliknya kau tiba kau ni kau mencelik sawah dia mencelik karambi Den. Ada kau buyar sedualahnya sedualahnya. Atu ancak tu. Anak dia kau puji Tek. Dia lah tahu isi otak kau Tek. Isi otak kau lah tahu. Pari atu gadang, baju atu ancak. Deh, muak dia berangkat kau Tek. Ikut teh, bom. Salamo dan tahu juga kau mate. Mongai teh tu. Oh, tak kata teh keknya do Tek. Gini gikot Tek Tek kan nyala kecil katun Iya, dah. boleh teh. Cakal lah ikan tu teh. Itu risiko dia kau nak pernah bayar hutang kau. Cuba kau hutang kau bayar. Hutang dia kau bayar. Itu risiko tak kau. Random dia ikan dia. Dia tak buku. Satu balik. Lah, dah Tek. Atu ya. Tidak apa nak kanannya kau dia tahu cak kau. Atu. Dah teh. Nah, kadang dia kan dari kau lah barari kau nampak dari kau kalau keluar baju di bejajik pas baju bejajik. Enak gila ni tu. Sajak dengan dia lagi juga mesti nampak dari kau. Ngari yo ngatu. Yalah tu. Apa lu tu? Pulang leh. Benar. Kalau kau saya fikir-fikir dia memang tahu kadang-kadang ibu dia nak jaga dia nak kau itu banyak. Pasal kita kan kita mesti Lah kesamo leh teh kada itu matu. Pulang teh. Den belang kayu. Den belang kayu. Menyalang orang kada kadonya. Etek kada menyalang, atuk menyalang. Den belang kayu nak masuk kayu kada tu. Den belang kayu. Berarti Den belang kayu nak. Den kayu kita. Den Bali tang kerambi atuk ko, Den Bali sawahnya ko. Yang kiciknya tu ndak sok kayu dah tu Den ang kayu. Den kayu. Den rang kayu.